Fungsi kuadratik. Okey, fungsi kuadratik. Kita imbas kembali soalan masa kita belajar tingkatan 2 dan tingkatan 4. Okey. Sebab tingkatan 2 kita juga dah belajar cara kita buat pemfaktoran. Jadi kita juga dah belajar masa tingkatan 1 masa kita buat kembangan algebra. Okay, so kita belajar balik. Kita just buat basic-basic dia sahaja. Soalan fungsi kuadratik ni agak susah. Lagi susah daripada fungsi. Jadi kita kena faham basic dia. So kita tengok pada yang pertama. Okey. Yang pertama, uh, dia adalah uh, fungsi kuadratik ni kita tengok dia adalah faktorkan. Okey. So apa itu pemfaktoran? Pemfaktoran ni macam kita buat bahagi. So kalau kita tengok dekat soalan A, kita ada 2mH kuasa 2 tolak 98 M kuasa 3. Okey, bila kita nak buat pemfaktoran, kita akan lihat nombor yang sama atau huruf yang sama. Contoh dekat sini, kita ada nombor 2 dengan 98. Okey, masing-masing nombor 2 dengan 98 ini, mereka boleh dibahagi dengan 2. Okey, sebab mereka adalah sifir 2, gandaan 2 atau nombor genap. So kita boleh letak nombor 2 itu di depan. Okey, kita panggil pemfaktoran. Pemfaktoran ni maksudnya kita asingkan. Okey, kita keluarkan nombor 2. Dan bila kita keluarkan, kita akan buat proses bahagi. Okey, so dekat sini kita akan keluarkan nombor 2. So 2 bahagi 2 kita akan hilanglah 2 tu. Maksudnya dia tinggal 1. So dia tak ada apa-apa. Tapi kalau 98 kita bahagi 2, kita dapat 49. Okey, sama juga dengan M. Huruf M sama dengan huruf M. Okey, kalau awak lihat di sini, ini ada 1 je M. Yang ini ada 3 M. Maksudnya M kuasa 3 ni dia ada M, M, M. Dia ada 3 kali. Okey, so M, M, M yang ditulis 3 kali ni dia darab. Bila dia darab, dia akan jadi M kuasa 3. Okey. So M kuasa 3 ni maksudnya M dia ada 3. So bila M yang pertama ni dia ada dengan M yang ketiga, kita akan singkirkan M itu juga. Tapi kita akan singkirkan satu sahaja sebab paling sikit dekat sini dia ada satu sahaja. So kita keluarkan 2M. So dekat sini hasilnya kita akan tulis baki dia. Kalau kita keluar 2M, kita dapat H kuasa 2 sahaja sebagai baki. So H kuasa 2 sebagai baki. Tolak sebagai baki. Okey, 98 kalau kita keluarkan 2, kita bahagi 2 lah. Kita dapat 49. So, 49. Okey. M kalau kita potong, kita keluarkan 1, dia dapat 2. So, dia dapat 49 M kuasa 2. Okey, ini adalah pemfaktoran yang kita belajar. So, pemfaktoran itu, nombor dekat luar ini maksudnya kita keluarkan. Keluarkan apa yang sama dan baki dia kita letak dalam kurungan. Okey. So, dari sini. Okey, kita boleh selesaikan lagi pemfaktoran dekat yang dalam kurungan. Kalau dekat 2M, kita dah tak boleh buat apa-apa dah. Dia dah tamat. So, dia dah tak boleh gerak dah. 2M tu kekal. Okey, tapi yang kita boleh selesaikan pemfaktoran adalah yang dekat dalam ni, kurungan. Okey, kenapa kita boleh selesaikan lagi? Sebab dia ada kuasa 2. Okey, sebelum itu, kita kena belajar dulu basic kembangan kuasa 2. Okey, kuasa 2 kita ada dua jenis. Kita ada, okey dekat atas ni awak boleh conteng. Kita ada A tambah B kuasa 2. Okey. A tambah B kuasa 2 maksud dia kembang dua kali. Okey, awak ada A tambah B, awak ada A tambah B. Tapi saya tak nak awak belajar macam tu. Okey. Saya nak awak belajar kalau kembangan kuasa 2 ini, maksudnya A ini akan jadi kuasa 2. Okey, kiri akan jadi kuasa 2. So, kiri A kuasa 2.
Okey, kiri dia A kuasa 2. Lepas tu kanan dia B. B ni awak kena kuasa 2 juga. So awak dapat B kuasa 2. So dia ada kiri, dia ada kanan. Tapi jangan lupa dia juga ada tengah. Okey, dia ada tengah. So kiri A kuasa 2, B kuasa 2 kanan. Tengah dia adalah awak tak boleh buat apa-apa. Awak tak boleh kuasa 2. Awak tak boleh buat apa-apa. Awak kena gabung. Gabungkan 2 darab dengan A darab dengan B. So 2 darab A darab B awak akan dapat 2AB. So di sini awak akan dapat A kuasa 2 tambah 2AB tambah B kuasa 2. So inilah kita panggil kembangan kuasa 2 lebih cepat. Okey. So ada lagi satu bentuk yang mana dia ada bentuk A tambah B, A tolak B. Dia sama macam kembangan kuasa 2 tadi, tapi yang tak sama adalah simbol tengah. Okey. Simbol tengah yang tak sama. Okey. Jadi bila kita tengok dia punya nombor dia sama. Kiri dia A, kiri dia A. Kanan dia B, kanan dia B. Sama je. So awak letak A dia ada 2, so awak letak A kuasa 2. B dia ada 2, so awak letak B kuasa 2. Sama je. Tengah tu awak letak tambah dengan tolak dia jadi tolak. So akhirnya dia menjadi A kuasa 2 tolak B kuasa 2. Okay. So ini yang kita belajar masa kita di tingkatan 2. Okey, ini adalah cara atau formula yang kita nak hafal. So kalau kita tengok di sini, kita nampak ada kuasa 2 dan dia ada tolak. Bila ada kuasa 2 dan dia ada tolak, awak akan pakai, awak akan pakai rumus yang kedua ni, yang bawah ni. Dia ada tolak dan dia ada kuasa 2. So bila dia ada tolak dan dia ada kuasa 2, maksudnya dia ada dua bahagian. Dia ada, yang ini 2M ni awak kekal. Okay. So dia ada dua kurungan. Dia ada kembangan kuasa 2 macam ni. Dia ada dua kurungan. Satu mesti tambah, satu mesti tolak. Sebab bila tambah jumpa tolak, dia akan jadi tolak. Okey, itu yang paling basic lah. Okey, dekat sini awak tengok dia ada H. H belah kiri. So H, H. Macam tu. Okey, H dia ada dua. H, H. Sama juga dekat kanan dia ada M, dia ada dua. So sini M, sini M. Tapi jangan lupa dia ada nombor juga. So macam mana awak nak divide dia bahagi dua? Awak tak boleh buat 49 bahagi 2, tak boleh. Tapi awak kena punca kuasa 49. So dapat 7 darab 7. 7 darab 7 dapat 49. So sini 7, sini 7. So bila 7 dengan 7 awak dapat 49. M kuasa 2. Okey. So ini adalah cara untuk awak buat pemfaktoran bagi kuasa 2. Okey. So di sini apa yang kita kena faham adalah lebih senang adalah awak punca kuasa. Okey, lebih senang adalah awak punca kuasa bagi kedua-dua bahagian. H kalau punca kuasa awak dapat H. Okey. 49 kalau awak punca kuasa awak dapat 7. Okey. M kalau awak punca kuasa awak dapat M sahaja. Okey. So tambah tolak. Okey, jadikan tambah jadikan tolak. Okey. So ini adalah pemfaktoran yang terhasil. Okey. Itu sahaja jawapan untuk soalan 1A. Okey, kita tengok pula soalan B. Okey, untuk soalan B, macam mana kita nak buat? Okey, untuk soalan B, kita kena buat pemfaktoran macam tadi. Kita ada huruf yang sama. Tapi nombor tak ada yang sama. Hanya ada huruf yang sama sahaja, iaitu A. So, kita kena singkirkan A. Bila awak singkirkan A, baki yang tinggal adalah P kuasa 2 tolak 2PQ tambah Q kuasa 2. Itu baki yang tinggal. Okey, sebab awak buang A.
Buang A, buang A, buang A. So dapat P kuasa 2, tolak 2PQ, tambah Q kuasa 2. Okey. So A dah siap. A dah siap. So apa yang perlu awak buat dekat sini? Okey, awak nampak dia ada kuasa 2. Kuasa 2. Nampak? Kuasa 2, kuasa 2. Lepas tu ada tolak 2 PQ. Okey, formula apa yang awak perlu guna? Awak tengok tadi. Kita ada formula yang ada 3 sebutan. Awak ada kiri, awak ada kanan, awak ada tengah. Okey, ada kiri, ada kanan, ada tengah. So, automatik, dia akan jadi yang atas. Sebab atas ni dia ada 3 sebutan. Dia ada kiri, dia ada tengah, dia ada kanan. Okey. So, automatik bentuk dia akan jadi kurungan kuasa 2. Okey, kurungan kuasa 2. Okey, itu automatik. Kalau macam tadi, awak ada simbol tolak. Dan dia ada 2 sebutan, dia ada kuasa 2, kuasa 2. Maksudnya dia ada tambah dan tolak. Simbol dia tak sama. Tapi kalau macam tadi, yang ini dia ada 3 sebutan. Dia ada kiri, tengah, kanan. So, bila kiri, tengah, kanan, ada kuasa 2 pada hujung-hujung. Okey. Yang tengah ni dia tak ada kuasa 2, maksudnya dia adalah kembangan kuasa 2 perfect. Okey, ni perfect square. Okey. So dekat sini P dekat kiri, so awak letak P dekat kiri, Q dekat kanan. Okey. P dekat kiri, Q dekat kanan. Awak tengok simbol dekat sini, simbol ini adalah tolak. Tolak dengan tambah jadi tolak. Okey, itu maksud dia. Tolak dengan tambah jadi tolak. So inilah jawapan dia. Okey. Itu sahaja. Nampak sebenarnya asalnya nampak macam susah sikit. Tapi kalau awak hafal formula yang diberikan, yang ini, dua ni, okey, insyaAllah awak boleh buat. Okey. So first awak kena matikan A dulu. Okey, boleh ke? Boleh. Okey. Okey, next adalah kembangan. Okey, kembangan. Saya rasa kembangan ni senang je. Awak kembangkan sahaja. So A, awak ada RS darab dengan S tolak 3R tambah 2RS tolak 7. Okey. So first, apa yang perlu awak buat adalah RS darab dengan S. So awak dapat RS kuasa 2. RS kuasa 2. Sekejap. RS kuasa 2. Lepas tu RS darab 3R. Negatif 3R. Negatif dengan positif. Awak dapat negatif. 3 tak ada apa-apa. So 3 kekal. R jumpa R dapat kuasa 2. S tak ada buat apa-apa. S kekal. Dia macam ni. RS awak darab dengan S. Okey, dapat jawapan, tutup cerita. Lepas tu awak ulang balik RS darab dengan negatif 3R pula. Okey, dah dapat jawapan. Okey. Lepas tu baru tutup cerita. Dan ulang balik. RS darab dengan 2RS. Okey, darab, bila darab, maksudnya 2 tu tak boleh buat apa-apa. 2 bila darab, dia tak boleh buat apa-apa dengan nombor 1. So, 2 lah. Dia jadi positif 2. Okey, positif 2. R jumpa R, dia jadi R kuasa 2. S jumpa S, dia jadi S kuasa 2. Okey, dan akhir sekali, awak hanya ada negatif 7 sahaja. So, RS darab negatif 7, awak dapat negatif 7 RS. Itu sahaja. Okey, itu sahaja jawapan dia.
Okey, seterusnya adalah kembangan dua sebutan. Okey, 4 masuk dalam dulu. 4 yang akan masuk dalam dulu. 4 darab 5 awak akan dapat 20. Okey, 5, 10, 15, 20. Lepas tu, 4 akan darab dengan nombor yang seterusnya. Dia macam nombor ini awak kena habiskan. Habiskan nombor 4 dulu. 4 darab 5 dapat 20. Lepas tu ulang balik. 4 darab negatif 3. Awak dapat negatif 4, 8, 12. 12x. Okey. Baru habis untuk nombor 4. Okey, sekarang awak kena selesaikan untuk yang negatif x pula. Okey, negatif x darab positif 5. Ni negatif jumpa positif. Dapat negatif 5x. Okey, x darab 5 dapat 5x. Okey, ulang balik. Negatif x. Ambil balik. Ulang balik. Negatif x darab dengan negatif. Negatif darab dengan negatif dapat positif. X jumpa X dapat X kuasa 2. 3 kekal. So, 3X kuasa 2. Okey. Dan awak selesaikan, awak susun ikut kuasa paling tinggi. So, kita ada 3X kuasa 2. Okey. Yang ni awak selesaikan. Negatif 12 tolak 5. Awak dapat negatif 17. Okey. Negatif 17X. 20 tak boleh buat apa-apa. So, tambah 20. Okey. So, ini adalah jawapan untuk soalan B. Okey, soalan C. Kita ada 1/3 M tolak 2/5 N. Kita ada M tambah 3/4 N. Sama juga, kita kena darab. Okey. Konsep dia, beza dia pecahan je. Tapi cara jawab dia sama. Okey, ni soalan dia macam soalan mat biasa je lah. So, 1/3 darab. Okey. 1/3 M darab dengan M, awak tak boleh buat apa-apa. Awak dapat 1/3 balik. 1/3 dia nombor. Nombor tak boleh darab dengan huruf. So, nombor darab dengan huruf dia jadi nombor balik lah. So, 1/3 M darab M. M jumpa M dapat M kuasa 2. Lepas tu, 1/3 M ulang balik. Darab dengan 3/4. Okey, nombor jumpa nombor. Okey, barulah awak darab. Okey, 1/3 darab 3/4. Okey, ni 1/3 M darab dengan 3/4 N. Nombor darab nombor. 1/3 darab 3/4. Kita dapat 1/4. Okey, positif 1/4. M jumpa N tak boleh buat apa-apa sebab dia bukan kenal. Dia tak kenal maka dia rapat sahaja. MN. Okey, ulang juga untuk yang ni. The second one, negatif 2/5N. Sama juga, dia tak kenal semua antara satu sama lain. So, tulis negatif 2/5 MN. Okey. So, ni sambung, ulang balik. Negatif 2/5 darab 3/4. Okey, so nombor jumpa nombor. Okey, hati-hati sini ada negatif. Okey, hati-hati sebab dia ada negatif. Maka di sini, negatif 2/5 darab 3/4. Okey, negatif 2/5 darab 3/4. Awak dapat negatif 3/10. Okay. N jumpa N. Kembar. So, N kuasa 2. Okay, maka awak selesaikan.
So kita dapat, yang ni tak boleh buat apa-apa. 1/3 M kuasa 2 tak boleh buat apa-apa. Okay, yang tengah ni awak boleh kira. Sebab dia kumpulan yang sama. MN dengan MN. Boleh kira. So 1/4 tolak 2/5. Okay. Awak dapat negatif 3/20. Atau huruf dia huruf MN. Okay. Lepas tu tolak 3/10 N kuasa 2. Okay. So ini adalah jawapan untuk soalan C. So ini adalah kita panggil kembangan. Okay. Kembangan biasa uh, dalam beberapa sebutan yang diberilah. Okay, next soalan seterusnya. Tengok terus dapat soalan susah. Kita tengok soalan nombor 1 dulu. Kita go through pelan-pelan. Ada berapa banyak soalan ni? Kita ada total 12 soalan. So, kita target nak buat berapa soalan? Kita target buat 4 soalan je lah Okay. Kita tengok. Soalan yang pertama. Diberi fx ialah 3x kuasa 2 tolak 5x tambah a. A tu apa sebenarnya? Ah, kita kan ada bentuk dia. Kalau garis lurus, kita ada y sama dengan mx tambah c. Tapi kalau kuadratik ni, kita ada fx sama dengan ax kuasa 2 tambah bx tambah c. So, A kita ni, nilai A ni adalah pintasan Y, iaitu C. C kan pintasan Y. Okay. So, awak kena faham bahawa A itu adalah pintasan Y. So, awak kena cari nilai A. Cari nilai pintasan Y. Okay. So, soalan ni, dia bagi awak uh, situasi. Okay, dia bagi awak 3 situasi yang berbeza. Okay. Yang pertama, situasi yang pertama adalah negatif 1/3 ni adalah punca. Apa maksud punca? Okay. Kan awak dapat, bila awak kuadratik kan, awak EQN, awak akan dapat X1 sama dengan something. X2 sama dengan something. Okay, contoh Contohnya kalau awak EQN, awak ada kalkulator, awak EQN untuk kuadratik, awak ada 3, 5, 7. Okay, alamak. 3, 5, 6. Tak boleh, tak boleh, tak boleh. Kuadratik apa yang sesuai? Hmm. Okay, ni contoh. Contoh, awak kuadratik, awak dapat X1 sama dengan jawapan, X2 adalah jawapan. So, jawapan yang kita dapat setiap nilai X ni, ini kita panggil punca. Okay. Punca tu maksudnya pintasan X. Okay. C adalah pintasan Y, punca adalah pintasan X. Okay, pintasan X tu maksudnya kalau dalam gambar, dalam graf fungsi kan macam ni, graf kuadratik. Okay. Yang ini contohnya paksi awak. Okay, paksi awak ni paksi X, ni paksi Y. Okay, pintasan Y awak dekat sini. Okay, ni adalah nilai C. C awak dekat gambar yang dia langgar pada paksi Y. Ini paksi Y. Dia langgar pada bawah ni. So, ini adalah C awak. Tapi siapa punca awak? Punca awak adalah dekat sini. Ada dua punca. Ada negatif dan positif. Punca tu maksudnya pintasan X.
Okay, siapa yang langgar pada paksi X? So, di sinilah yang langgar pada paksi X. Dia ada dua punca. Okay. So, dekat sini soalan ni maksudnya kalau dia bagi awak punca, okay, ini adalah punca, maksudnya ini adalah nilai X. Okay. Ini adalah nilai X. Punca itu adalah nilai X. So, 1/3 itu adalah nilai X. Okay. So, apabila, okay, jawapan dia tak muat, saya letak sini. Okay. So, jawapan untuk A1, apabila X awak adalah negatif 1/3, okay. So, awak ada Fx kan? Awak ada Fx. So, awak boleh gantikan, sekejap Okay. So, awak dah ada pintasan X. Ni kan graf kan? Okay, ni graf. Contoh contoh. Ni graf. Okay. Contohlah, pintasan X. Pintasan X, ini paksi X. Ini paksi Y. Okay, pintasan X tu contohnya kat sini adalah X awak adalah negatif 1/3. Okay. Pintasan X maksudnya Y dia mati. Okay. Ingat tak? Pintasan, kalau pintasan X, maksudnya Y dia kosong. Y dia kosong. Kalau pintasan Y, siapa yang kosong? Okay. Kalau pintasan Y, X dia yang kosong. Kita dah belajar matematik sebelum ni. Kalau pintasan X, Y dia mati. Kalau pintasan Y, X dia mati. Okey, maksudnya, yalah, pintasan Y dia kan dekat sini, dekat tengah-tengah, maksudnya X dia kosong lah, betul tak? Itu maksud dia. Tapi kalau pintasan X, maksudnya Y dia matilah, Y dia dekat lantai. Okey, ni kosong. Okey, Y dia dekat lantai. Okey, so dekat sini, awak ada Fx tau. Fx ni maksudnya Y. Fx adalah Y. Kita belajar tadi fungsi. Fx adalah Y. Okey, paksi Y. Apabila Fx itu adalah paksi Y, maka Y dia kan mati. Y dia kan kosong. Sebab apa Y dia mati? Sebab pintasan X. Bila pintasan X, Y dia mati. So, awak letakkan Fx ni sebagai kosong. Kosong sebab mati. Dia dah mati. Sama dengan 3X. X tu awak gantikan kuasa 2 tolak 5. Letak kurungan lagi sekali. Tambah A. Okay. So, dalam kurungan ni ibarat objek. Objek dia adalah X. So, letaklah negatif 1/3. Negatif 1/3. So, ganti je nilai X tu. Okay, ambil kalkulator. 3 buka kurungan negatif 1/3. Kuasa 2 tolak 5 kurungan negatif 1/3. Awak akan dapat 2. 2 tambah A. Okey. Jawapan yang panjang-panjang ni, yang panjang-panjang ni awak tekan je kalkulator, jangan beri pening, tekan je kalkulator dan awak akan dapat 2. Okey. Dah dapat 2 itu, cari nilai A. So A adalah negatif 2 sebab 2 pindah jadi tolak. Okey, dia pindah jadi tolak. So A adalah negatif 2. So A adalah pintasan Y kan? Itulah contoh. Okey.
Okey, soalan seterusnya. Fungsi fx. Okay, fx tadi awak ada. Fx adalah 3x kuasa 2 tolak 5x tambah a. Okey, okey. Punca, soalan yang kedua dia cakap mempunyai dua punca nyata dan sama. Okey, mempunyai dua punca nyata dan sama. Okey. Kata kunci dekat sini adalah tanda sama. Okey, ni perkataan sama. Okey. Kita ada belajar tajuk pembeza layan. Okey, saya conteng lagi dekat sini. Nama tajuk ni adalah pembeza layan. Dalam tajuk ni kita ada tajuk pembeza layan. Okey. Sayangnya buku ni dia tak ada nota eh. So awak kena try catat nota je lah. Okey. So, pembeza layan ni adalah B kuasa 2 tolak 4 AC. Kita ada B kuasa 2 tolak 4 AC. Kita ada B kuasa 2 tolak 4 AC. Okey. Yang membezakan dia adalah simbol. Dia ada kurang, kosong. Dia ada sama dengan, kosong. Dia ada lebih besar, kosong. Okey. Ini kita panggil pembeza layan. Okey. Lepas tu kita ada juga B kuasa 2 tolak 4 AC lebih besar dan sama dengan kosong. Okey, dia ada baris bawah. Okey, apakah situasi-situasi ni? Okey, yang ini tiada punca. Okey, tiada punca. Yang ini dua punca berbeza. Yang ini dua punca nyata dan sama. Okey, oops. Situasi yang keempat tu sekejap eh. Saya buka buku teks. Mana buku teks? Buku teks, buku teks. Tak perlukan buku teks. Okey, kalau yang ni dalam buku teks tak ada tau. So awak kena catat yang ni. Yang keempat ni eh. Yang ketiga tu ada. Sekejap. Asal dia gerak-gerak. Okey. Yang ketiga ni ada. Tapi yang keempat ni yang warna merah ni dia tak ada. So awak kena catat. Kalau yang ada baris bawah ni. Ayat dia. Dua punca nyata sama dan berbeza. Dia sebut dua-dua perkataan. Okey. So sekarang. Soalan dia. Dia cakap. Dia mempunyai fungsi yang mempunyai dua punca nyata dan sama. So, awak akan pakai pembeza layan B kuasa 2 tolak 4 AC sama dengan kosong. Okey, awak akan pakai ini. So, awak tulis dekat sini formula dia.
B kuasa 2 tolak 4 AC. Okay, B kuasa 2 tolak 4 AC sama dengan kosong. Okay, so nilai fx tadi awak ada fx sama dengan 3x kuasa 2. Ni lah tadi saya dah tulis. Okay, dia ni, atas ni tadi. So, apa nilai A dia? A dia bukan A yang ini A dia adalah yang ni, 3. A dia adalah 3. Ni saya highlight kan. Ni 3A. B dia adalah negatif 5. C dia adalah A. Ni positif A. So, yang saya warnakan ini, A dia adalah 3. B dia adalah negatif 5. C dia adalah A. Macam tu. Okay. So, dekat sini awak masukkan dalam ni. B dia adalah negatif 5. So, letak negatif 5. Negatif 5 kuasa 2 tolak 4. Nilai A dia adalah 3. C dia adalah A. Okey, macam ni. Sama dengan kosong. Lepas tu cari nilai A. Okey. 25. Okey, 5 kuasa 2 maksudnya 5 darab 5 dapat 25. Negatif ni kalau awak kira pun, kalau tekan kalkulator, negatif 5 kuasa 2 awak akan dapat 25. So, jangan risaulah. Dia masih lagi positif. Okey. So, negatif 4 darab 3, kita dapat negatif 12A. Negatif 12A sama dengan kosong. Cari nilai A. So, A letak depan, letak belakang lah untuk jadikan dia positif. So, 25 sama dengan 12A. So, pindah balik 12 jadi bawah. Okey, bahagi sebab dia darab. So, dapat A adalah 25/12. So, ini jawapan yang pertama dan yang kedua. Okey. Seterusnya, kita tengok soalan yang ketiga. Kita ada 5 plus minus punca kuasa 11/6. Okey, ada I. I kat belakang. Okey, ini adalah punca. Ini adalah punca. Okey, ialah punca. Okey, so sama macam tadi lah. Dia adalah punca. Maksudnya dia adalah nilai X. Jadi dia adalah nilai X. Maksudnya dia adalah pintasan X. Apabila pintasan X, maksudnya Y dia kosong. Sama je. Okey. So maksudnya Y sama dengan kosong. Ataupun Fx sama dengan kosong. Sebab Y adalah Fx kan. So apabila dia adalah punca, maka Y adalah kosong. So dekat sini, okey, awak kena cari dia punya
jawapan. Okay. So jawapan dia, okay. Kita kena rujuk rumus. Tengok macam-macam lah kena rujuk. So rumus yang diberikan dalam soalan ni adalah X sama dengan negatif B tambah tolak punca kuasa B kuasa 2 tolak 4AC bahagi dengan 2A. Okay, ini adalah rumus yang diberi dalam exam. Okay, tapi jangan risau sebab rumus ni awak tak payah hafal. Awak hanya perlu masukkan sahaja. Okay, kita pakai je balik nilai A, B, C tadi yang kita dapat. Sama je. A kita adalah 3, B kita adalah negatif 5, C kita adalah A. Okay, so awak masukkan je. Okay, B awak adalah negatif 5 tau. So awak tulis kat sini, X awak adalah negatif B. B tu buat kurungan. Sila buat kurungan. Okey. Lepas tu ada plus minus. Ada punca kuasa. Lepas tu ada B kuasa 2. Buat kurungan. Kuasa 2. Tolak 4. A dia buat kurungan. C dia pun awak buat kurungan. Okey. Bahagi dengan 2A. 2A dia pun buat kurungan. So, setiap huruf A, B, C itu awak kena letak kurungan. Supaya awak dapat gantikan balik nilai yang ada dekat atas tadi. Ada A, B dan C. Ni, A, B, C. Okey. So, kita masukkan satu-satu. Kita ada B. So, B dia adalah negatif 5. So, masukkan je lah. Sini B. Masukkan je. Negatif 5. Okey, ni pun B. Masukkan je negatif 5. Okey. Lepas tu dah tak ada B kan? Okey, tak apa. Tengok A pula. A dia adalah 3. So, A dia 3. Letak sini 3. Letak bawah 3. Macam tu. Okey. Dan last sekali nilai C dia adalah A. So, letak A je lah dalam ni. A. Okey, sama je. Sama je macam tadi. So, kira jawapan. Nak kira pun jangan susah-susah. Kira senang-senang je. Ni negatif dengan negatif jadi positif 5. So, 5 je lah. Okey. Lepas tu plus, minus. Dia ada punca kuasa kan? So, punca kuasa. Dekat sini awak ada sama jawapan macam tadi ni. Ni 25 tolak 12A. Sama je. Ni sama je dengan yang ni. Sama je. Okay. So, ada 25. 5 kuasa 2 tu 25 tolak 12A. Okay, macam tu. Okay. Bawah dia 2 darab 3 dapat 6. Nampak sama tak? Sama kan? Ha. Yang tak sama yang punca kuasa tu je yang tak sama. Ni ada I Jangan lupa ni ada I. Ha. Okay. So, awak dah ada ni. 5 sama dengan 5. 6 sama dengan 6. Betul tak? Tapi punca kuasa 11 tak sama dengan punca kuasa 25 tolak 12A. So, kena gantikan. Gantikan pula. Bandingkan. Ambil ni. Punca kuasa 11 dengan I ni awak ambil. Dengan yang ini awak ambil. Okey, keluarkan. Okey, bandingkan. Bandingkan.
Bandingkan awak ada punca kuasa 11 I sama dengan punca kuasa yang panjang tu. 25 tolak 12A. Okay, apa maksud I? I adalah dalam bahasa Inggeris imaginary number. Okay, imaginary number ni dalam bahasa Melayu nama dia nombor hayalan. Nombor hayalan adalah apabila awak tekan kalkulator, awak tekan punca kuasa satu, awak dapat satu kan? Tapi kalau awak tekan punca kuasa negatif satu, awak dapat make error. Make error tu bukannya dia punya uh, jawapan dia undefined, tapi sebenarnya dia nombor yang memang tak wujud. Okey, sebab tu kita panggil nombor hayalan, imaginary number. So nombor hayalan ni adalah nombor yang apabila punca kuasa negatif. Kita mana boleh kira punca kuasa nombor negatif? Punca kuasa nombor negatif 5 pun tak boleh, 4 pun tak boleh. Semua punca kuasa negatif memang tak boleh. Sebab tu nama dia imaginary number. So awak kena kembangkan I ni, tukar dia jadi punca kuasa negatif. Okey, punca kuasa negatif 1 dengan punca kuasa 11. Okey, dia jadi macam tu. 25 tolak 12A. Mungkin awak tak pernah dengar apa itu I. Tak apa, ini kita macam another knowledge lah. I ni adalah imaginary number. Okay. So awak tengok 11 set 11 ataupun punca kuasa 11 darab dengan I. So ibarat seperti punca kuasa 11 darab dengan punca kuasa negatif something. Negatif satu lah. So bila darab awak dapat negatif 11. Okay. Bila awak dapat negatif 11, itulah jawapan dia. Okay. Lepas tu bandingkan. Buanglah set tu. Cari nilai A. Cari nilai A. Okay, cari nilai A. Negatif 11 sama dengan 25 tolak 12A. Pindahkan 12A ni jadi positif. 11 ni pun pindah jadi positif. So, awak akan dapat 12A sama dengan 25 tambah 11. So, dapat 12A sama dengan 25 tambah 11, 36. Maka A awak adalah 36/12. Oops. So, dapat A dia 3. Salin je. Dia memang susah.
X kuasa 2 tambah 1M sama dengan 2M tolak N X tolak N. Okey. Okey. So, selesai untuk soalan A. Soalan A memang susah lah. Yang susah tu dekat A3 sebenarnya. Tapi tak apa. Dapat jawab A1 dengan A2 pun dah okey. Okey. Soalan B. Soalan B kita ada X kuasa 2 tambah 1M sama dengan 2M tolak N X tolak N. Okey. Apa benda ni? Okey, tak apa. Kita kembangkan. Kembangkan dulu. Okey. Awak akan dapat X kuasa 2 darab dengan itulah X kuasa 2 darab dengan M. So dapat M untuk X kuasa 2. Okey, tak apa biar je. Macam ni. Okey. Lepas tu 1 darab M awak dapat M. Okey. Sama juga. Yang kedua awak kembangkan 2M darab X. Awak dapat uh, saya rasa yang ni tak payah kembangkan. Yang ini biarkan. Yang ini biarkan. Okey, biar je. Okey. So sama dengan 2M tolak N biarkan. Tak apa, nanti saya bagi tahu kenapa awak biarkan. Tolak N. Okey. So dekat sini, okey, kita nak ungkapkan dalam bentuk ni, bentuk kuadratik. AX kuasa 2 tambah BX tambah C sama dengan kosong. Maksudnya, kanan tu kena kosongkan. Kanan ni awak kena pindah ke kiri. Okey. So awak pindahkan, awak dapat M X kuasa 2 sebab X kuasa 2 dulu kan. So X kuasa 2. Okay. So yang X ni awak kena letak ke kiri. Okay, awak letak ke kiri awak dapat negatif. Tolak. Tolak dalam kurungan 2M tolak N. Ini untuk X. Okay. Lepas tu last sekali barulah C. C tu maksudnya dia tak ada huruf X langsung. Contohnya macam M. M tak ada huruf X. Tak ada huruf X. N pun tak ada huruf X. So yang ni awak letak je. So negatif, sorry. Positif M, awak letak sini. Tambah M. Okay. Ni N, pindah ke kanan, ke kiri, dia jadi positif. So dia jadi tambah N. Macam tu. So ini adalah nilai C. Yang ini adalah nilai C. Yang ini A, yang ini B, ini adalah C. So dapat bentuk kuadratik. Okay. Ini A, ini B, termasuk yang negatif tu B Ini C. Okay. So, awak dapat sama dengan kosong. Tu je. Lepas tu soalan tu dia cakap mempunyai dua punca nyata yang sama. Sama je macam tadi. Mempunyai dua punca nyata yang sama. So, awak ada A awak adalah M. Okay, buat macam tadi. A awak adalah M. B awak adalah negatif 2M tolak N. C awak adalah M tambah N. Tu je. Okay. Yang ni kalau awak rasa susah, susah nak baca yang B ni kan? Kembangkan. Susah nak baca, so kita senangkan. So awak darab je. So dapat N tu positif, 2M ni negatif. So dapat N tolak 2M. Ini lagi senang. Okay? N tolak 2M. Tukar simbol je. N jadi positif, M jadi negatif. Tu je. Lepas tu pembeza layan punca nyata dan sama iaitu B kuasa 2 tolak
4AC sama dengan kosong. Masukkan je lah. So, B dia awak ada kurungan kuasa 2. Sini kurungan kuasa 2. Tolak 4. Ada A. Ada C sama dengan kosong. So, masukkan nilai B dia. N tolak 2M. Masukkan nilai A dia. Kita ada N. Masukkan nilai C dia. Kita ada M tambah N. Okay, lepas tu kita kembangkan. Ni tak apa. Nampak susah kan? Okay, tak apalah. Kembangkan kuasa 2. Kiri kuasa 2. Kiri. Kiri dulu. Kiri kuasa 2. So, N kuasa 2. Lepas tu kanan. Kanan ni. Okay. Macam mana nak buat kanan? Kanan ni dia ada nombor 2 kan? So, 2 dengan 2. So, 2 kuasa 2 lah. Ambil nombor 2 kuasa 2. Kau dapat 4. 4 M kuasa 2. Okey. Yang tengah ni darab. So, ada negatif. Awak letak negatif. 2 darab 2 dapat 4 MN. Macam tu. So, akhirnya jawapan dia adalah. Okey ni. Ni jawapan dia. Okey. N kuasa 2 tolak 4 MN tambah 4 M kuasa 2. Kenapa? Sebab 2 darab 2 dapat 4. 4 darab M dapat M. M darab N dapat MN. Okay, so 4 MN. Simbol tolak. Itu je. Okay. Ini bersama negatif 4 darab M dapat negatif 4 M. So negatif 4. M darab M awak dapat M kuasa 2. Darab N awak dapat N. Sinilah. Sama dengan kosong. Sekejap, apa yang salah betul lah. Tak ada apa-apa yang salah. Then kuasa 2 tolak 4MN tambah 4M kuasa 2 tolak. Oh ni, yang ni je silap. Dia ada tolak. Ni saya salah kembangkan. Sorry, ini saya salah kembangkan. 4M darab M awak dapat negatif 4M kuasa 2. Lepas tu ulang balik. Saya silap, saya tersambung. Ni, awak buat macam ni Negatif 4M darab M awak dapat negatif 4M kuasa 2. Lepas tu negatif 4M awak darab dengan N awak dapat negatif 4MN. Ni baru betul. Silap tadi. Okey. Atau awak selesaikan. 4M kuasa 2 tolak 4M dapat kosong. So, negatif 4MN tolak 4MN awak dapat negatif 8MN. So, awak dapat N kuasa 2 negatif 8MN. Okey, sama dengan kosong.
Okay. So awak ada ni. Okay. Awak ada ni, awak keluarkan N. Keluarkan N, faktorkan N satu kali. Baki dia awak tinggal N tolak 8M. Okay, buang satu N je. Buang satu N, awak buang. Okay, awak dapat potong, potong. Macam itulah. Lepas tu awak ada N tolak 8M sama dengan kosong. Okay. Kenapa? Sebab N kalau awak pindah ke kanan, dia jadi apa? Kosong bahagi N. Kosong mana boleh bagi N? Kosong lah. So kosong lah. N tu mati. N tu kalau pindah sebelah kanan, N tu mati. Sebab kosong bahagi N, kosong. Sekarang awak cari N. N adalah pindah 8 pula. Dia jadi 8M. So awak dapat sini 1N sama dengan 8M. Buat pelangi. Okay, buat pelangi. Buat pelangi. Macam mana nak buat pelangi? N sama dengan 8. Satu sama dengan M. Buat pelangi. So akhirnya awak dapat M adalah 1. N adalah 8. Oh, dia nak ni. Dia nak nilai N per N kuasa 2. So, buat je lah. So, buat je lah. M per N kuasa 2 adalah 1/8 kuasa 2. So, tekan je lah. Tekan je 1/8 kuasa 2. Oh, dapat 1/64. Panjang benar. Okay, salin Okay. Hmm. Tak sempat nak sampai soalan 4. Tak apa, kita buat sampai mana yang boleh je.
Okey, seterusnya saya rasa sampai soalan 2 je kot. Okey, soalan 2. Dengan menggunakan kaedah garis nombor, okey, ni kaedah garis nombor. Okey, kaedah garis nombor ni apa? Okey, kaedah garis nombor ni adalah awak kena buat macam tadi, okey. Tapi awak kena cari julat. Okey, tak apa, kita tengok dulu. Nak buat garis nombor ni, kita buat kuadratik je macam biasa. First, kita ada 2x tolak 3 kuasa 2. So, kita kembangkan je macam biasa. Ni jangan risau, ni kita buat macam biasa je. Okey, soalan A, kita ada 2x tolak 3 kuasa 2 kurang dan sama dengan 8 3 tolak 2x. Okey. So, apa yang kita perlu buat adalah kita kembangkan sahaja. Okay. So, sebab tu saya cakap, kembangan kuasa 2 ni tak payah susah-susah. Tengok nombor kiri. Nombor kiri ni nombor 2. So, nombor 2 ni kalau awak kuasa 2, awak dapat 2 kuasa 2. 2 kuasa 2 dapat 4. Okay, lepas tu ada X. X ni pun awak kuasa 2. So, sebenarnya kiri ni awak kena kuasa 2 untuk setiap satu. Okay, 2 kuasa 2, 4. X kuasa 2 dapat X kuasa 2. So, dapatlah 4X kuasa 2. Okay, sama juga yang kanan. Kita ada nombor 3. 3 kuasa 2 maksudnya 3 kali 3. 9 lah. Okey, 9. Okey. Tengah ni awak kena darab. Sebab dia ada darab. 2 darab 3, 6. 6 darab 2, 12. Okey, so negatif Negatif 12 X. Okey. Buat je macam dalam kuadratik. So, ni ada simbol. Kembangkan. 8 darab 3. 8 darab 3, 24. Okey, 8 darab negatif 2, negatif 16x. Lepas tu pindahkanlah ke kiri. Buat je macam biasa. 4x kekal sebab dia kuasa yang paling kuat. Okey, yang ni. Yang ni kekal sebab dia kuasa yang paling kuat. So, pindahkan 24 ke kiri, dia jadi tolak. Negatif 16 ke kiri, dia jadi tambah. So, awak pindahkan, dia jadi 16 positif. So, dia jadi positif 16x tolak 12x. Okey. Tambah 9 tolak 24. Okey. Simbol sama, kosong. Okey. Lepas tu kira lah mana yang boleh kira, awak kira. Okey. 16x tolak 12 dapat 4x. Okey. Lepas tu tolak 12. Okey. Lepas tu buat apa? Kita EQN. EQN. Tekan mod. Nombor 5. EQN. Okey. Nombor 3. EQN je guna kalkulator masing-masing. Ataupun equation. Lepas tu cari polinomial. Okey, polinomial degree 2. Lepas tu carilah apa ni?
A dia adalah 4, B dia adalah 4, C dia adalah negatif 15. Okay. So, awak akan dapat X1 awak adalah 3/2. X2 awak adalah negatif 5/2. Okay. So, dekat sini awak ada dua jawapan. Okay, awak ada negatif 5/2 dengan 3/2. Yang manakah nombor yang lebih kecil? Okay. 3/2 ni nilai dia adalah 1.5 ataupun 3/2 lah. Positif kan? Okey. Lagi satu jawapan dia negatif. Negatif 5/2 ataupun negatif 2.5. Maksudnya negatif tu nilai yang lebih sedikit. Okey, nilai yang lebih sedikit itulah jawapan dia yang pertama. So, awak kena tulis dulu kat sini ada dua kurungan. Sini. Okey. So, first awak conteng kat atas. First awak ada X sama dengan negatif 5/2. Satu lagi X awak ada 3/2. Okey. Conteng je dulu yang kat atas ni. Awak conteng. Okey. 2 darab X. Pindah jadi darab. 2 pindah jadi darab X. So, awak dapat 2X. Sini pun 2X. Sama je. Okey. Positif. Sorry. Negatif 5 pindah jadi positif. So, dia jadi positif 5. Yang ini positif 3 pindah jadi negatif 3. Okey. Kita pindah-pindah je. So, dapat 2X tambah 5 dengan 2X tolak 3. Okey. So, itu adalah pemfaktoran. Okey. Tapi awak kena buat dalam garis nombor. Okey, macam mana nak buat dalam garis nombor? Okay, tak apa. Ni biar je. Biar saja. So, ada garis nombor. Garis nombor ni awak kena buat bentuk macam ni. Saya rasa macam ni kot. Sekejap saya cek buku teks. Saya dah lupa garis nombor macam mana. Garis nombor. Okey ni. Ini adalah garis nombor. So, betul lah. Okey. So, first, awak kena buat macam tadilah. Ada bentuk macam ni. Okey, bentuk macam ni. Awak kena buat macam tu. Ini kita panggil garis nombor. Lepas tu, awak kena cuba kaji uh, dia punya arah. Okey. Tengok simbol dia. Simbol dia adalah ke kiri. Okey. Dia ada baris bawah. So, kat sini adalah X ke kiri daripada yang paling rendah. Yang paling rendah adalah negatif 5/2 tadi. Okey, yang ini X ke kanan ada baris bawah bagi nilai yang paling tinggi iaitu 3/2. Sebab tu awak tengok sini nilai yang negatif yang paling rendah, sini nilai positif yang paling tinggi. Awak kena tengok kat situ. Okey, satu lagi dia macam julat. Julat tu maksudnya minimum. Minimum dia adalah negatif 5/2. Lepas tu maksimum dia adalah 3/2. So dia punya simbol dia macam julat. Macam ni. Okey. Ah, so dapat jawapan macam tu. Okey. Ni kita panggil kaedah garis nombor. Yang paling rendah awak letak ke kiri, yang paling tinggi awak letak ke kanan, tengah-tengah tu awak buat dalam bentuk julat di antara kiri hingga kanan. Okey, macam tu. Okey, lepas tu awak nak kena buat apa? Okey, kita dah ada kita dah ada
uh, apa ni? Kita dah ada jawapan dekat sini. 2x tambah 5 dengan 2x tolak 3. So, apa yang perlu awak buat adalah setiap nilai x ni awak kena gantikan dengan nombor yang nilai dia macam ni. Yang kurang. Kurang daripada ni. Okey. Negatif 5 per 2 ni nilai dia adalah negatif 2,5 kan. So yang lagi kurang daripada dia adalah negatif 3. Okey, negatif 3 yang lebih rendah daripada dia. So, so awak kena cuba gantikan negatif 3 dalam x. Okey. So awak letak macam ni. Buat kurungan 2 alpha x tambah 5. 2 alpha x tolak 3. Okey. Tekan kalkulator. 2 tekan alpha. Tekan kurungan. Dia dapat 2 alpha x. Tambah 5 kan. Okey. Yang ini awak kena tutup lah. Macam ni. Okey. 2 alpha x tambah 5. Kurungan lagi sekali. 2 alpha x tolak 3. Salin je dia punya equation yang asal ni. Lepas tu calculate. Salin dulu dekat calculator. Okey. Calculate dulu. Tekan calculate. Okey. Nombor yang kurang daripada sini. Negatif 5 per 2 adalah nombor negatif 3. So, dapat jawapan positif. Okey, awak dapat jawapan positif. So, awak tulis sini plus. Awak tulis jawapan plus. Okey, sebab jawapan dia awak dapat positif. Okey, awak tulis plus. Okey. Okey. Kalau kat sini, yang ni kan awak dapat negatif 2,5 kan? Ni antara negatif 2,5 hingga 1,5. So, antara ni awak boleh letak X tu nilai dia kosong. Kosong ke? Tak nak lah. Letak nilai 1 boleh. Calculate 1. Calculate kosong. Kosong pun boleh lah. Kosong. Kosong kan di antara 2,5 hingga 1,5 kan? Awak letak je lah kosong. Okay. So, awak calculate kosong. Awak dapat jawapan negatif. So, jawapan yang negatif tu awak letak simbol negatif. Okay. Sama juga lebih daripada 1,5 contohnya nombor apa? Nombor 2, nombor 3, nombor 4 kan? Okay, awak cuba calculate nombor 2 pula. Calculate nombor 2, awak dapat jawapan positif. Okay. So, simbol dia positif, negatif, positif. Okay, itu jawapan dia. Dan awak nak mana? Awak nak kurang daripada kosong. Ni. Awak nak kurang daripada kosong. Yang manakah kurang daripada kosong? Negatif ke positif? Dah tentu-tentulah simbol negatif yang kurang daripada kosong. Kalau soalan dia minta lebih daripada kosong macam ni, awak kena ambil nombor positif yang ini. So, nombor positif jawapan dia adalah X kurang negatif 5 per 2 dan X lebih 3 per 2. Itu jawapan dia, 2 markah. Okey. Tapi kalau dia punya simbol dia adalah kurang daripada kosong macam ni. Ni simbol dia kurang daripada kosong. Maka jawapan dia di sini. Ini jawapan dia. Okey. So, kena tulis. Jawapan dia adalah negatif 5 per 2 kurang dan sama dengan X kurang dan sama dengan 3 per 2. Itu jawapan dia untuk soalan A. Ini kita panggil kaedah garis nombor. Memang banyak nak kena hafal tajuk ni. Okey. Sebab tu dia macam mana nak cakap, dia tak sentiasa kita dapat skor. Sebab kita akan sentiasa lupa. Okey. Sebab tu saya cakap, tajuk ni antara tajuk tingkatan 4 yang paling susah. Tapi dia selalu keluar dalam exam. Okey. So buatlah mana yang mampu. Okey, kalau tak mampu awak salin je lah. Okey. Jangan abaikan kosong. So dalam ni dia ada banyak kaedah. So ni kaedah kita panggil kaedah garis nombor. Okay. So macam itulah step dia. Step dia adalah apa? Okay, yang pertama awak kena catat dulu punca-punca dia. Barulah awak buat dia punya kurungan. Macam ni. Once awak dah dapat yang ini, barulah awak boleh buat garis nombor. Kalau awak tak ikut flow, memang tak dapat jawapan. Okay.
So, inilah kita panggil fungsi kuadratik. Okay. Fungsi kuadratik ni settle untuk hari ni. Tak sempat nak bagikan tapi tak apa. So, saya rasa cukup lah untuk hari ni. Okay. Jadi kita tangguhkan dululah kelas. Okay. Saya harap awak salin semua yang kita belajar. Memang banyak. Okay. Walaupun tak dapat banyak tapi banyak. Ni baru separuh baru separuh. Tak sampai separuh lah senang cerita. Ada banyak lagi yang kita nak belajar. Tapi tak apa, sikit-sikit dulu. Okay, belum masuk tingkatan 5 lagi kan? Nanti tingkatan 5 lagi banyak nak kena hafal. Okay, so kita tangguhkan dengan tasbih kafarah dan surah Walas. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr innal insana lafi husr illa allazina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Okey. So kelas seterusnya adalah pada hari Khamis. Okey, itu saja. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.